Ada sebelum ni. Lepas saya beranak satu tu kan, I ambil perancang keluarga yang ada vitamin warna kuning tu. Oh, jenis pil. Jenis pil. Okey. Tapi masalah dia hormon tak stabil, lepas tu muka kusam, badan kan sekejap naik tau. Makan benda tu. On meantime you makan tu ada plan untuk ambil perancang keluarga lain tak? Masa tu sebab ibu yang syorkan, jadinya tetap makan ubat tu juga. Ada. Sebab bila kita dah busy kan, tahulah dah beranak satu ni, kadang-kadang kita iyalah konon-konon nak diet, tak nak makan malam. Jadi benda tu dia kena makan malam tau. Tu yang membuatkan I lupa nak makan. Okey, so kenapa you prefer untuk dapat perancang keluarga dekat UNI Klinik Cyberjaya? I sarankan ibu-ibu dapatkan dua alat perancang keluarga ni, IUCD atau Implanon di UNI Klinik Cyberjaya. Okey, kita ikut pengalaman lah sebelum ni. Kalau anak dia sudah ramai, kita tak akan suggest untuk IUCD. Kita akan suggest untuk Implanon sebab perlindungannya 99.9%. Betul. Dan Cuma lagi dia punya kelebihan Implanon. Implanon ni dia punya kelebihan, kita punya period dia mula-mula akan datang spotting, lepas tu tak akan datang period. Lepas tu kita tak perlu fikir. Bila kita tak datang period, kita punya risau. Sebab kita sebab kita punya dinding rahim tak menebal. Sebab tu kita tak datang period. Tempoh berapa tahun? Tempoh untuk Implanon kita 3 tahun. 3 tahun. So after 3 years dia boleh. Kita akan buang lah, ataupun kalau tak nak buang pun sebenarnya boleh ditambah yang baru. Sambung yang baru, tambah yang baru je. Tapi still akan kena keluarkan dulu. Tak semestinya. Kalau nak keluarkan boleh, tak nak keluarkan pun boleh. I pilih Implanon, masa tu harga dia dalam 650 je. I suka dekat sini, dia dekat dengan rumah I tau. And then sini tak perlu pun appointment. Walk in pun boleh datang je. Parking pun senang. Tempoh menunggu pun tak lama, sekejap je. Of course lah I recommend sebab di sini doktor dia baik, lepas tu dia perempuan kan senang kita nak komunikasi. Harga pun berpatutan.